murid-murid pandai. Jom belajar bersama Adam, May dan Cikgu Eza Academy YouTuber. Hai semua. Hari ini hari yang istimewa. Kita nak jadi detektif Uko. Tapi kita tak guna pembaris tau. Kita akan guna tangan, kaki dan barang mainan untuk mengukur. Wah. Mula-mula, tengok tangan kamu. Buka luas-luas macam ni. Dari ibu jari ke jari kelingking, kita panggil satu jengkal. Oh, macam ni satu jengkal. Faham. Brian, faham. Jom kita cuba ukur meja ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jengkal. Sekarang, jom kita ukur guna kaki pula. Kita panggil sebagai Langkah. Sekarang, jom kita kira langkah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Selain anggota badan, kita boleh guna objek untuk mengukur. Contohnya, guna pemadam. Kita boleh ukur kotak pensel ni guna blok juga tau. Pandainya Adam. Dah? Kawan-kawan kat rumah, cuba ukur TV guna jengkal. Berapa jengkal dapat? Kawan-kawan, boleh ukur guna langkah kaki dari pintu ke dapur rumah tau. Ingat ya, ukuran unit bukan piawai ni berbeza untuk semua orang. Tapi seronok kan? Bye murid-murid pandai.